Itu yang Ketua memberi saya peluang sekali lagi pada hari ini untuk membahaskan rang undang-undang persaingan. Tetapi petang ini adalah rang undang-undang Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026. Datuk yang Ketua, seperti yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, undang ini akan kukuhkan institusi MICC sebagai penambahan kepada akta yang telah dibentangkan pada pindaan kepada akta persaingan yang telah dibentangkan terdahulu daripada ini. Dan akta pindaan ini nanti adalah khusus dari aspek fungsi, kuasa dan sabtu pentadbiran MICC supaya lebih cekap dan berkesan dalam melaksanakan penguatkuasaan. Datuk Yang Ketua, RUU ini adalah sangat penting bagi menyesuaikan undang-undang di negara kita dengan amalan antarabangsa dengan memodernkan undang-undang persaingan Malaysia agar seiring dengan standard negara maju dan amalan terbaik global. Datuk Yang Ketua, apabila saya membaca RUU ini, saya dapati seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, ada pindaan, 9 pindaan bersifat editorial dan satu peruntukan baru, tetapi tidak ada disebut peruntukan yang khusus bagi memperkasakan keperluan memantapkan sumber manusia. Yang Berhormat Timbalan Menteri semasa membuat penggulungan ke atas RUU Akta Persaingan tadi setuju di mana betapa pentingnya kepakaran bagi pelaksanaan Akta Persaingan yang sedia ada ini nanti. Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri sama ada dengan adanya peruntukan yang baru iaitu Seksyen 17 Capital A di bawah fasa 10 ini, adakah seksyen ini boleh memperkasakan sumber manusia MICC? Bawah Seksyen 17A yang baru ini, mohon Yang Berhormat Menteri juga memperjelaskan juga apa maksud objektif dan tujuan perwakilan kuasa dan fungsi kepada pengurusi MICC, mana-mana jatuh kuasa, pegawai Suruhanjaya dan pekerja Suruhanjaya secara terperinci sikit daripada apa yang telah diperjelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Bagaimana RUU ini khususnya Seksyen 17A yang baru di bawah pasal 10 ini boleh meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dan penyiasatan yang lebih komprehensif bagi membenteras kartel, penipuan bidar, penyalahan gunaan kedudukan dominan dan amalan anti persaingan lain. Datuk Yang Ketua, sekali lagi saya ingin tekankan kerajaan perlu mengambil kira keperluan untuk menambah pegawai yang mempunyai kepakaran digital khususnya terhadap algoritma AI, platform digital dan pasaran dalam talian yang memerlukan kepakaran teknikal yang tinggi. Saya mohon Yang Berhormat Menteri memberi penjelasan juga berkenaan dengan menggantikan Perenggan 17/2/C Akta 713 dengan mengadakan peruntukan bagi kuasa Suruhanjaya untuk mengenakan fee, cas pentadbiran atau apa-apa cas lain bagi perkhidmatan yang diberikan oleh Suruhanjaya atau bagi maksud pelaksanaan fungsi atau perjalanan kuasa Suruhanjaya di bawah undang-undang persaingan. Ini juga pindaan ini adalah juga di bawah subfasa 9B. Apakah tujuan, bagaimanakah struktur dan berapakah fee dan cas tersebut? Dan bagaimanakah fee dan cas tersebut dilaksanakan nanti? Datuk Yang Ketua, bagi mengakhiri pembahasan saya ke atas RUU ini, sebagai kesimpulan, RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 ini sememangnya langkah penting untuk memperkukuh institusi MICC dan saya memohon
penjelasan sedikit berkenaan dengan Seksyen 17A yang baru dan Perengan 17/2/C Akta 713 yang telah saya bahaskan tadi. Dengan ini saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Senator Tuan Pilih. Seterusnya saya mempersilakan